YB Rafizi. Yang bersama dengan YB Rafizi bukan semata-mata ahli. Sebab memang kita tak boleh nafikan tak semua orang dia suka untuk melibatkan diri dia dengan mana-mana parti politik. Tapi dia ambil tahu pasal ekonomi. Kan? So ini kekuatan YB Rafizi yang datang bersama dengan dia. Ahli yang menyokong dia, ahli yang tak menyokong tu, itu normal lah. Akan ada orang yang sokong kita, akan ada orang yang tak sokong kita. Di kalangan parti, itu normal. Saya tak nak ulas. Tapi saya nak bercakap tentang yang bukan ahli ni. Rakyat biasa. Rakyat biasa ni pun sebahagian besarnya menyokong YB Rafizi. So kita tengok balik perkara ini dalam susuk kalangan orang yang nak bertanding timbalan ini. Adakah calon-calon itu bersama dengan mereka package ahli dan juga rakyat biasa, ataupun kau hanya disokong oleh ahli saja? Ini perkara yang perlu kita ambil timbang tara kan. Kalaulah nak yang menjadi calon-calon timbalan ini yang bersama kamu cuma ahli-ahli saja, jadi maknanya tak bolehlah kita kata awak membawa satu package untuk berdiri sebagai orang nombor 2 dalam parti. Tak bolehlah. Ini maksud saya tadi. Kau kena prove something lah. Kau kena prove something. Ada dah komen ni. Betul.